Hai semua dan selamat kembali. Okey, pernah tak korang terfikir macam mana negeri-negeri Melayu yang sangat kaya dengan hasil bumi, contohnya macam Perak dan Selangor, akhirnya boleh jatuh ke tangan British? Dalam kupasan bab 3 tingkatan 3 ni, kita akan siasat kisah di sebalik pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Jom kita mulakan. Okey, kita mulakan dengan satu soalan besar yang jadi kunci untuk faham bab ni. Secara logiknya, kalau satu negara tu kaya raya dengan emas dan biji timah, sepatutnya negara tu makin maju dan makmur kan? Tapi kenapa pula kekayaan ni yang seolah-olah jadi pintu masuk untuk penjajah? Ini persoalan yang sangat penting untuk kita faham, bukan saja untuk jawab exam, tapi untuk faham sejarah negara kita sendiri. Baik, untuk faham cerita penuh dia, kita akan ikut 5 langkah ni. Mula-mula, kita tengok dulu harta karun yang jadi rebutan tu, kekayaan hasil bumi. Lepas tu, kita akan lihat macam mana harta ni boleh cetuskan pergaduhan dalaman. Dari situ, baru kita kaji strategi licik British yang akhirnya membawa kepada perjanjian Pangkor dan sistem residen. Dan last kali, kita akan tengok macam mana semua ni disatukan dalam negeri-negeri Melayu bersekutu. Dah ready? Jom kita start. Okey, bahagian pertama, kekayaan hasil bumi. Jom kita gali lebih dalam lagi untuk faham apa sebenarnya khazanah yang tersembunyi kat semenanjung tanah Melayu ni sampai jadi rebutan kuasa besar. Sejak dulu lagi, bumi tanah Melayu ni memang terkenal dengan 2 sumber utama, biji timah dan emas. Orang tempatan dah lama pun melombong guna cara tradisional, macam mendulang. Tapi, pada abad ke-19, bila revolusi perindustrian meletus kat Eropah, tiba-tiba permintaan untuk biji timah melambung tinggi. Kenapa? Sebab ia penting untuk industri mengetin makanan. Jadi, kekayaan yang melimpah ruah inilah yang buat mata kuasa Eropah, terutamanya British, mula pandang ke sini. Dan jangan main-main ya dengan kekayaan ni. Kita bukan cakap pasal lombong belakang rumah. Perak, terutamanya di kawasan Larut, dah jadi pengeluar biji timah nombor 1 di dunia. Cuba bayangkan tu, hasil dari sini membekalkan keperluan untuk satu dunia. Ini bukan lagi isu kampung. Ini dah jadi komoditi global yang sangat-sangat strategik. Tapi, macam biasalah kan dalam sejarah, bila ada kekayaan yang melimpah, selalunya ia datang dengan pakej masalah. Ia mencetuskan sifat tamak, konflik dan perebutan kuasa. Inilah dia, keretakan dalam sistem yang membuka pintu seluas-luasnya untuk British masuk campur. Jadi, ini poin paling penting untuk korang ingat, pergaduhan sesama sendiri. Tak kisahlah sama ada berebut lombong atau berebut tahta, ia umpama retak dalam sebuah benteng yang nampak kuat. Dari luar, nampak gagah, tapi dari dalam, sebenarnya dah rapuh. Keadaan yang huru-hara inilah kelemahan paling besar yang sedang diperhatikan oleh British dengan penuh minat. Cuba kita tengok betapa serabutnya keadaan masa tu. Kat Perak saja, ada 2 perang besar yang berlaku serentak. Pertama, Perang Larut antara 2 kumpulan pelombong Cina, Kongsi Gelap Gihin dan Haisan yang berebut kawasan Lombong. Kongsi Gelap ni macam gangster zaman tu, sangat berkuasa. Dalam masa yang sama, ada pula perebutan tahta antara Raja Abdullah dengan Raja Ismail. Kat Selangor pun sama, berlaku Perang Kelang. Keadaan yang kacau bilau dan tak terkawal inilah yang jadi tiket emas untuk British masuk. Okey, sekarang jom kita tengok macam mana British ambil kesempatan ni. Mereka bukan main redah je tau. Mereka ada strategi, satu playbook yang sangat licik dan jujurnya sangat berkesan. Penting untuk kita faham ni, sebelum tahun 1873, dasar rasmi British adalah tak nak campur tangan. Mereka cuma nak berniaga je. Tapi apa yang buat mereka tukar fikiran lepas tahun 1873? Jawapannya senang, duit. Pelabur-pelabur British dah laburkan berjuta-juta ringgit dalam lombong biji timah. Bila perang saudara meletus, bisnes mereka rugi teruk. Jadi, kerajaan British terpaksa tukar dasar. Untuk apa? Untuk lindungi pelaburan rakyat mereka. Strategi mereka ni sangat bijak dan boleh kita ringkaskan dalam 3 langkah je. Pertama, guna alasan. Mereka akan cakap, keadaan kat sana huru-hara, kita kena masuk tolong. Kedua, pilih pihak. Dalam mana-mana pergaduhan, mereka akan tengok siapa yang lebih berpotensi untuk bagi keuntungan pada mereka dan mereka akan sokong pihak tu. Dan ketiga, yang paling licik, desak terima perlindungan. Lepas dah tolong pihak tu menang, sebagai balasan mereka akan minta supaya seorang penasihat British diletakkan di istana. Perlindungan ni sebenarnya cuma nama lain untuk penguasaan. Dan strategi inilah yang membawa kita terus ke kemuncak cerita di Perak. Satu perjanjian yang mengubah segala-galanya dan memperkenalkan satu sistem pentadbiran yang baru. Inilah dia titik permulaan campur tangan British secara rasmi. Ingat tarikh ni ya,
1874, Perjanjian Pangkur. Ini bukan lagi sekadar perjanjian perniagaan biasa. Inilah detik yang secara rasminya memulakan era penguasaan British secara langsung. Maksudnya, mereka bukan lagi orang luar yang bagi nasihat, tapi dah jadi sebahagian daripada jentera pentadbiran negeri bermula dengan Perak. Jom kita bedah siasat syarat-syarat utama perjanjian ni. Pertama, British iktiraf Raja Abdullah sebagai Sultan Perak. Inilah yang Raja Abdullah nak. Tapi, tengok apa harga yang dia kena bayar. Sultan mesti terima seorang residen British yang nasihatnya wajib dipatuhi dalam semua hal kecuali agama Islam dan adat Melayu. Dan yang paling penting, British ambil alih kuasa pungut semua jenis cukai. Ini ibarat melumpuhkan kuasa Sultan. Kalau tak ada kuasa ke atas duit negeri, macam mana nak ada kuasa politik? Perjanjian ni lah yang memperkenalkan sistem residen. Apa benda sistem residen ni? Senang cerita, ia adalah sistem pemerintahan tidak langsung. Bayangkan macam ni, Sultan masih duduk di atas tahta, pembesar pun masih ada jawatan. Dari luar, nampak macam mereka masih berkuasa. Tapi, di belakang tabir, ada seorang residen British yang jadi dalang untuk semua keputusan penting. Nasihat residen tu bukan sekadar cadangan. Ia adalah arahan yang mesti diikuti. Dan slide ni tunjukkan perbezaannya dengan sangat jelas. Dulu, Sultan ada kuasa mutlak. Dia yang tadbir, dia yang kutip cukai, dia yang jadi hakim, kuasa penuh. Sekarang, bawah sistem residen, Sultan masih dihormati, tapi kuasanya dah terhad kepada hal ehwal agama Islam dan adat istiadat sahaja. Semua kuasa yang sebenar, kuasa politik, ekonomi, pentadbiran, dah berpindah ke tangan residen British. Senang kata, Sultan jadi simbol, residen jadi pemerintah sebenar. Tapi cerita tak habis kat situ. British masih belum puas hati. Walaupun mereka dah kawal setiap negeri melalui residen, sistem ni masih ada kelemahan pada pandangan mereka. Ini mendorong mereka untuk ambil satu lagi langkah besar, langkah terakhir untuk mengukuhkan cengkaman mereka ke atas tanah Melayu. Ini mesti buat kita tertanya-tanya kan? Kalau British dah ada residen yang berkuasa di setiap negeri, kenapa nak ubah lagi? Kenapa sistem yang nampak macam dah cukup bagus untuk mereka ni masih dianggap tak cukup? Jawapannya ada 4 sebab utama. Pertama, residen di setiap negeri jadi terlalu berkuasa macam raja kecil dan tak ada penyelarasan antara satu sama lain. Kedua, setiap negeri ada undang-undang dan sistem cukai sendiri. Ini menyusahkan bisnes British. Mereka nak seragamkan semua. Ketiga, ada masalah keuangan di Pahang yang kita akan tengok sekejap lagi. Dan keempat, dengan satukan pasukan polis dan tentera, mereka boleh jaga keselamatan dengan lebih cekap. Okey, carta ni jelaskan salah satu sebab utama masalah duit di Pahang. Senang cerita, Perak dan Selangor memang kaya raya dengan bijih timah. Pahang pula tak semewah itu dan tengah tanggung banyak hutang lepas perang saudara. Jadi, dengan gabungkan keempat-empat negeri, British boleh guna duit dari negeri kaya macam Perak dan Selangor untuk top up bajet dan bayar hutang Pahang. Ia satu langkah yang bijak untuk stabilkan ekonomi seluruh wilayah bawah kawalan mereka. Maka, inilah hasilnya. Pada tahun 1896, British menyatukan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang di bawah satu pentadbiran berpusat yang dipanggil Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau NNMB. Pusat pentadbiran ini diletakkan di Kuala Lumpur dan diketuai oleh seorang Residen General. Ini bermakna kuasa bukan lagi di tangan Sultan atau Residen Negeri, tapi dah tertumpu pada seorang pegawai British paling berkuasa di Kuala Lumpur. Dan ini meninggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan yang selalu keluar dalam soalan esei sejarah. Pembentukan NMB ni, yang memang ada bawa pembangunan macam landasan kereta api dan jalan raya, adakah ia satu langkah pemodenan yang ikhlas? Ataupun ia sebenarnya cuma topeng untuk strategi yang lebih besar, iaitu untuk mengukuhkan lagi cengkaman penjajahan British di tanah Melayu? Apa pendapat korang? Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana bersama saya. Kita jumpa lagi dalam kupasan seterusnya.